Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati pensyarah kursus keterampilan berbahasa serta rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Pada abad ke-21 ini, dunia sedang menyaksikan satu revolusi besar dalam bidang pendidikan. Perkembangan teknologi digital dan kemunculan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI telah mengubah lanskap pembelajaran secara drastik. Jika suatu ketika dahulu ilmu diperoleh melalui buku dan pengajaran di dalam bilik darjah, namun pada hari ini ilmu boleh diakses hanya melalui sentuhan di hujung jari. Teknologi telah membuka pintu kepada lautan ilmu yang sangat luas. Namun persoalannya, siapakah yang akan menjadi nakhoda dalam lautan teknologi ini? Adakah teknologi yang akan memimpin manusia atau manusia yang akan memimpin teknologi? Hadirin sekalian, dalam konteks pendidikan, konsep kepimpinan pembelajaran merujuk kepada keupayaan seseorang pendidik untuk membimbing, mempengaruhi serta membentuk persekitaran pembelajaran yang berkesan dan bermakna kepada pelajar. Kepimpinan pembelajaran tidak hanya tertumpu kepada penyampaian ilmu semata-mata. Sebaliknya, ia melibatkan usaha membentuk pemikiran kritis, nilai kemanusiaan serta kemahiran abad ke-21 dalam diri pelajar. Dalam era digital ini, kepimpinan pembelajaran menjadi semakin kompleks kerana proses penyampaian ilmu tidak lagi berlaku secara linear. Sebaliknya, maklumat kini bergerak pantas melalui pelbagai saluran komunikasi seperti platform digital, sistem pembelajaran dalam talian serta teknologi kecerdasan buatan. Menurut model komunikasi Shannon dan Weaver, keberkesanan penyampaian maklumat bergantung kepada 3 elemen utama, iaitu kejelasan mesej, saluran komunikasi serta keupayaan penerima memahami mesej tersebut. Dalam konteks pendidikan digital, teknologi seperti AI bertindak sebagai saluran komunikasi baharu dalam penyampaian ilmu. Walau bagaimanapun, tanpa bimbingan yang jelas daripada seorang pemimpin pembelajaran, teknologi tersebut berpotensi menimbulkan gangguan komunikasi atau noise yang boleh mengelirukan pelajar. Sebagai contoh, lambakan maklumat di internet boleh menyebabkan pelajar sukar membezakan antara maklumat yang sahih dan maklumat yang tidak tepat. Oleh itu, peranan pemimpin pembelajaran menjadi semakin signifikan dalam memastikan bahawa maklumat yang disampaikan kepada pelajar adalah tepat, relevan dan bermakna. Hadirin yang dihormati, salah satu aspek penting dalam memimpin pembelajaran era digital ialah penguasaan literasi digital. Literasi digital merujuk kepada keupayaan individu untuk memahami, menilai serta menggunakan teknologi secara kritis dan bertanggungjawab. Dalam dunia yang dipenuhi maklumat ini, pelajar bukan lagi menghadapi masalah kekurangan maklumat, tetapi mereka berhadapan dengan masalah lambakan maklumat. Di sinilah pemimpin pembelajaran perlu memainkan peranan sebagai penapis ilmu. Sebagai analoginya, teknologi ibarat sebuah perpustakaan yang sangat besar tanpa penjaga. Tanpa bimbingan yang betul, pelajar mungkin tersesat dalam lautan maklumat tersebut. Namun dengan kepimpinan pembelajaran yang efektif, teknologi boleh menjadi jambatan yang menghubungkan pelajar kepada ilmu pengetahuan yang bermakna dan lebih luas. Hadirin sekalian, kecerdasan buatan kini semakin digunakan dalam pelbagai aspek pendidikan seperti sistem pembelajaran adaptif, analisis prestasi pelajar, serta aplikasi pembelajaran pintar. AI mampu menjana maklumat dengan pantas. Malah dalam sesetengah keadaan, AI mampu menjawab soalan pelajar dalam masa beberapa saat.
Namun begitu, kita perlu menyedari bahawa AI hanyalah alat teknologi, bukan pengganti kepada nilai kemanusiaan dalam pendidikan. AI mungkin mampu menghasilkan jawapan yang tepat, tetapi AI tidak mampu memahami emosi seorang pelajar yang sedang menghadapi kesukaran dalam pembelajaran. AI juga mungkin mampu menganalisis data dengan sangat pantas, tetapi AI tidak mampu menanam nilai moral dan etika dalam diri pelajar. Justru itu, kepimpinan pembelajaran dalam era digital memerlukan keseimbangan antara kecanggihan teknologi dan kebijaksanaan manusia. Seorang pemimpin pembelajaran perlu memastikan bahawa teknologi digunakan untuk memperkukuh proses pembelajaran, bukan menggantikan peranan manusia dalam pendidikan. Sebagai rumusan kepada bahagian ini, kepimpinan pembelajaran dalam era digital memerlukan 3 elemen utama. Yang pertama, penguasaan literasi digital agar pendidik mampu memanfaatkan teknologi secara efektif. Yang kedua, pemikiran kritis bagi memastikan maklumat yang diperoleh daripada teknologi dapat dinilai secara rasional. Ketiga, nilai kemanusiaan yang memastikan bahawa proses pendidikan tetap berteraskan pembangunan insan. Jika teknologi diibaratkan sebagai kompas yang menunjukkan arah, maka kepimpinan pembelajaranlah yang menentukan destinasi perjalanan pendidikan itu sendiri. Dengan itu, saya akan menyerahkan kepada rakan saya untuk meneruskan perbincangan mengenai peranan kecerdasan buatan dalam transformasi pendidikan masa kini. Terima kasih. Terima kasih atas penerangan yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, jika kita meneliti perkembangan pendidikan pada masa kini, kita tidak dapat inafikan bahawa kecerdasan buatan atau AI telah memainkan peranan yang semakin penting dalam proses pembelajaran. AI bukan sekadar teknologi baharu, malah ia telah menjadi alat yang mampu membantu meningkatkan keberkesanan sistem pendidikan. Sebagai contoh, teknologi AI digunakan dalam sistem pembelajaran adaptif yang mampu menyesuaikan kandungan pembelajaran berdasarkan tahap keupayaan pelajar. Sistem ini membolehkan pelajar belajar mengikut kadar kemampuan masing-masing. Selain itu, AI juga digunakan dalam analisis data pendidikan untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pelajar dengan lebih tepat. Melalui analisis data ini, guru dapat merancang strategi pengajaran yang lebih efektif. Namun begitu, penggunaan AI dalam pendidikan juga menimbulkan beberapa cabaran yang perlu diberi perhatian serius. Salah satu cabaran utama ialah jurang digital. Tidak semua pelajar mempunyai akses yang sama terhadap teknologi digital. Perbezaan akses ini boleh menyebabkan ketidaksamaan peluang pendidikan antara pelajar. Selain itu, isu etika penggunaan AI juga menjadi cabaran semakin ketara. Sebagai contoh, penggunaan AI secara tidak terkawal boleh menyebabkan pelajar terlalu bergantung kepada teknologi untuk menyiapkan tugasan tanpa benar-benar memahami isi pembelajaran. Fenomena ini boleh menjejaskan pembangunan kemahiran berfikir kritis dalam kalangan pelajar. Dalam konteks komunikasi pendidikan, hal ini boleh dikaitkan dengan teori komunikasi interaksional yang menekankan bahawa pembelajaran yang berkesan memerlukan interaksi dua hala antara guru dan pelajar. Jika pelajar hanya bergantung kepada AI tanpa interaksi dengan guru, maka proses pembelajaran tersebut akan kehilangan elemen dialog dan refleksi yang penting dalam pembinaan pengetahuan. Hadirin sekalian, sebagai pemimpin pembelajaran, kita tidak boleh menolak
kemajuan teknologi. Tetapi, kita juga tidak boleh menerima teknologi tanpa kawalan. Teknologi kecerdasan buatan atau AI kini berkembang dengan sangat pesat dan telah menjadi sebahagian daripada kehidupan pelajar pada masa kini. Pelajar boleh mendapatkan maklumat, menjawab soalan latihan, malah menyiapkan tugasan dengan bantuan teknologi ini dalam masa yang sangat singkat. Walau bagaimanapun, sekiranya penggunaan teknologi ini tidak dibimbing dengan betul, pelajar mungkin akan terlalu bergantung kepada teknologi sehingga mengabaikan usaha pemikiran dan proses pembelajaran mereka sendiri. Sebaliknya, kita perlu membimbing pelajar agar menggunakan AI sebagai alat sokongan pembelajaran, bukan sebagai pengganti usaha mereka sendiri. AI seharusnya membantu pelajar memahami sesuatu konsep dengan lebih jelas, mendapatkan contoh tambahan atau meneroka idea baharu, bukannya sekadar menyalin jawapan yang telah dihasilkan oleh teknologi tersebut. Sebagai contoh, pelajar boleh menggunakan AI untuk mendapatkan penjelasan tambahan tentang sesuatu topik, cadangan idea untuk karangan atau contoh penyelesaian masalah. Tetapi, mereka masih perlu memahami, menilai dan mengolah semula maklumat tersebut menggunakan pemikiran mereka sendiri. Dengan cara ini, teknologi menjadi pemudah cara dengan proses pembelajaran, bukan menggantikannya peranan intelektual pelajar. Dalam hal ini, beberapa strategi boleh dilaksanakan bagi memastikan penggunaan teknologi AI dalam pendidikan berlaku secara seimbang dan beretika. Yang pertama, pendidikan perlu memberikan panduan yang jelas tentang cara menggunakan teknologi AI secara beretika. Guru perlu menerangkan kepada pelajar bahawa teknologi ini hanyalah alat bantu dan tidak boleh digunakan untuk meniru atau menghasilkan tugasan tanpa pemahaman sendiri. Sebagai contoh, guru boleh menetapkan garis panduan penggunaan AI dalam tugasan seperti meminta pelajar menyatakan bagaimana menggunakan AI sebagai rujukan atau meminta pelajar untuk menghuraikan semula maklumat yang diperoleh dengan bahasa sendiri. Pendekatan ini dapat memastikan pelajar tetap terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua pula, pelajar perlu dididik untuk menilai kesahihan maklumat yang diperoleh daripada teknologi digital. Tidak semua maklumat yang dihasilkan oleh AI adalah tepat atau sesuai dengan konteks pembelajaran. Oleh itu, pelajar perlu mempunyai kemahiran literasi digital untuk memeriksa sumber maklumat, membandingkan dengan rujukan lain serta menilaikan ketepatan fakta sebelum menggunakan maklumat tersebut. Sebagai contoh, apabila pelajar memperoleh maklumat daripada AI, mereka boleh menyemak semula maklumat tersebut melalui buku teks, artikel akademik atau laman web yang sahih bagi memastikan kesahihannya. Dan yang terakhir, sistem pendidikan perlu menekankan kemahiran berfikir aras tinggi seperti analisis, sintesis dan penilaian. Kemahiran ini penting supaya pelajar tidak hanya bergantung kepada jawapan yang diberikan oleh teknologi, tetapi mampu menilai, menggabungkan dan menghasilkan idea baharu secara kritis dan kreatif. Sebagai contoh, guru boleh merancang tugasan yang memerlukan pelajar membuat perbandingan, memberikan hujah, menyelesaikan masalah sebenar atau menghasilkan projek kreatif. Tugasan seperti ini memerlukan pemikiran mendalam yang tidak boleh diselesaikan hanya menyalin maklumat daripada AI. Kemahiran ini penting kerana AI mungkin mampu menyediakan maklumat, tetapi keupayaan untuk mentafsir dan menilai maklumat tersebut tetap bergantung kepada kebijaksanaan manusia. Jika kita hanya bergantung kepada teknologi tanpa membina pemikiran kritis,
maka pendidikan akan kehilangan fungsi utamanya sebagai alat pembangunan intelek dan moral. Oleh itu, kepimpinan pembelajaran dalam era AI memerlukan keseimbangan antara inovasi, teknologi dan nilai kemanusiaan. Dengan itu, saya menyerahkan kepada rakan saya untuk merumuskan perbincangan kita mengenai kepimpinan pembelajaran dalam era digital dan kecerdasan buatan. Terima kasih kepada rakan-rakan saya iaitu Ashikin dan Hashimah atas penerangan yang sangat jelas sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, berdasarkan perbincangan yang telah dikemukakan, jelaslah bahawa memimpin sesuatu pembelajaran dalam era digital merupakan satu tanggungjawab yang besar kepada para pendidik masa kini. Perkembangan teknologi digital serta kecerdasan buatan telah membuka pelbagai peluang baharu dalam dunia pendidikan. Teknologi ini membolehkan proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, interaktif dan mudah diakses oleh pelajar tanpa batasan masa dan tempat. Pelbagai platform digital seperti pembelajaran dalam talian, aplikasi pendidikan dan penggunaan bahan multimedia telah menjadikan proses penyampaian ilmu lebih menarik serta berpusatkan pelajar. Namun demikian, kemajuan teknologi juga menuntut perubahan dalam cara kita memahami konsep kepimpinan dalam pendidikan. Guru pada hari ini bukan lagi sekadar penyampai ilmu, tetapi juga berperanan sebagai fasilitator, pembimbing serta pemimpin yang mampu mengarahkan pelajar untuk menggunakan teknologi secara bijaksana. Seorang pemimpin pembelajaran bukan sahaja perlu menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga perlu memiliki kemahiran komunikasi yang berkesan. Kemahiran ini amatlah penting bagi memastikan mesej pembelajaran dapat difahami dengan jelas oleh para pelajar. Dalam konteks ini, teori komunikasi seperti teori komunikasi berkesan oleh Berlo menekankan bahawa keberkesanan komunikasi bergantung kepada 4 elemen utama iaitu sumber, mesej, saluran dan penerima. Dalam proses pembelajaran, guru bertindak sebagai sumber yang menyampaikan mesej ilmu pengetahuan melalui pelbagai saluran komunikasi termasuklah teknologi digital seperti video, slide, pembentangan, platform pembelajaran maya serta perbincangan secara dalam talian. Pelajar juga bertindak sebagai penerima yang mentafsir, memahami serta mengaplikasikan mesej tersebut dalam kehidupan dan pembelajaran mereka. Jika komunikasi antara guru dan pelajar berlaku secara jelas, tersusun dan bermakna, maka proses pembelajaran akan menjadi lebih berkesan serta mampu untuk meningkatkan kefahaman para pelajar. Namun begitu, jika komunikasi tersebut terganggu oleh kekeliruan maklumat, penggunaan teknologi yang tidak terkawal atau kebergantungan melampau terhadap teknologi, maka matlamat pendidikan mungkin tidak dapat dicapai sepenuhnya. Oleh itu, pemimpin pembelajaran dalam era digital perlu memastikan bahawa teknologi digunakan sebagai alat yang memperkukuh komunikasi pendidikan, bukan sebagai penghalang kepada interaksi manusia yang sebenar. Hadirin sekalian, sebagai generasi pendidik masa hadapan, kita perlulah menyedari bahawa teknologi seperti AI hanyalah alat yang membantu memudahkan proses pembelajaran. Nilai sebenar pendidikan sebenarnya terletak pada usaha yang membentuk insan yang berilmu, beretika serta berakhlak mulia. AI mungkin mampu untuk menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar dan memberikan cadangan pembelajaran yang lebih pantas. Tetapi ia tidak mampu untuk menggantikan peranan seorang guru yang mampu untuk memberikan inspirasi, motivasi serta bimbingan kepada para pelajar. AI mungkin mampu menjana jawapan dalam beberapa saat, tetapi ia tidak mampu
untuk menanam nilai kemanusiaan, empati serta kepekaan sosial dalam diri seseorang pelajar. Oleh itu, kepimpinan pembelajaran dalam era digital memerlukan keseimbangan antara kecanggihan teknologi dan kebijaksanaan manusia. Guru perlu bijak memanfaatkan teknologi tanpa mengabaikan aspek nilai, sasial dan hubungan kemanusiaan dalam proses pendidikan. Sebagai rumusan, terdapat 3 perkara utama yang perlu dikuasai oleh pemimpin pembelajaran abad ke-21 bagi memastikan proses pendidikan terus relevan dan berkesan dalam menghadapi perubahan dunia yang pesat. Pertama, penguasaan literasi digital agar mampu menggunakan teknologi secara efektif, kritis dan bertanggungjawab. Literasi digital bukan sekadar mengetahui cara menggunakan peranti ataupun aplikasi teknologi, tetapi ia juga melibatkan keupayaan menilai kesahihan sesuatu maklumat, memilih sumber yang lebih tepat serta menggunakan teknologi untuk menyokong proses pembelajaran secara bermakna. Seorang pemimpin pembelajaran perlu bijak memanfaatkan teknologi seperti platform pembelajaran dalam talian, bahan multimedia dan aplikasi pendidikan bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penghayatan nilai etika dan integriti dalam penggunaan teknologi supaya teknologi dimanfaatkan secara berhemah dan tidak disalahgunakan. Dalam era digital, maklumat dapat diakses dengan sangatlah mudah. Namun, tanpa kawalan nilai dan etika yang lebih kokoh, teknologi boleh membawa kepada pelbagai isu seperti penyebaran maklumat palsu, plagiat dan penyalahgunaan data. Oleh itu, pemimpin pembelajaran perlu menjadi contoh teladan kepada pelajar dengan menunjukkan penggunaan teknologi yang lebih beretika serta menanam kesedaran tentang tanggungjawab digital dalam kalangan pelajar. Ketiga, keupayaan komunikasi yang berkesan bagi membimbing pelajar ke arah pembelajaran yang lebih bermakna, aktif dan berdaya saing. Komunikasi yang baik dapat membolehkan seseorang guru itu menyampaikan idea dengan lebih jelas, memahami keperluan pelajar serta mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih positif. Dalam era digital ini, komunikasi juga berlaku melalui pelbagai saluran seperti perbincangan dalam talian, forum pembelajaran dan penggunaan media digital. Oleh itu, pemimpin pembelajaran perlu menguasai kemahiran komunikasi secara bersemuka dan juga komunikasi digital supaya interaksi antara guru dan pelajar dapat berjalan dengan lebih efektif. Akhir kata, izinkan saya menutup syarahan ini dengan satu persoalan untuk kita renungkan bersama. Dalam dunia yang semakin dipacu oleh kecerdasan buatan, adakah kita mahu menjadi generasi yang hanya menggunakan teknologi atau menjadi generasi yang mampu memimpin teknologi demi kemajuan pendidikan dan pembangunan insan? Marilah kita sama-sama menjadi pemimpin pembelajaran yang bukan saja celik teknologi tetapi juga celik dalam nilai, celik ilmu dan celik tanggungjawab dalam membentuk generasi untuk masa hadapan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.